Tuhan dekat dengan kita. Kita tu jauh. Tuhan dekat dengan kita. Dia duk makan kita bagi buat rezeki. Jauh tak jauh siapa-siapa. Nak doa pun kita tak reti ni. Nak doa ke apa? Tak reti nak doa. Tak reti satu hal. Rasa nak doa tu nak doa ke apa? Nak tadah tangis sendiri. Nak tadah tangis sendiri, ya Allah. Bagilah rahmat ke aku, ya Allah. Nak doa kok Melayu tu je pun. Tak berasa nak doa. Bukan suruh doa kok Arab kau. Tapi tanya susah. Musibah. Tak. Tuhan uji kita, ya Allah. Akaklah musibah ni, ya Allah. Nak doa lagu tu. Tak berasa lah mana. Ngelah-ngelah. Ustaz tolong doa gambar juga. Tak ayatnya. Kita bina jiwa biar kita sendiri boleh doa kepada Allah. Tapi itulah Tuhan-Tuhan sekalian. Nak royaknya kita ni jauh. Ingat Tuhan. Dan kita jauh Tuhan dekat. Nak tu hijau kita. Kita buat amalan-amalan yang kita akan rasa dekat. Sebab Tuhan royak sendiri dalam hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya abdi. Mimma aftaraftu alaih. Hamba aku ni dia dekat dengan aku. Tinggal dua benda saja. Pertama dia buat fardu. Semaya dia tak tinggal. Puasa Ramadan dia tak tinggal. Dua tu je. Sama ada kaya ke miskin. Budak ke orang tua. Orang ada jawatan tak ada jawatan. Dua ni ya. Tu je dia jaga. Kemudian Allah Ta'ala kata. Wala yazalul abdi. Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu dia buat hak sunat-sunat lagi. Hak tu. Bila dia buat sunat-sunat. Akhir sekali. Nampak gadir dia buat tu. Hakat martabat dia. Tak boleh nak tinggal jadi. Orang nak tinggal tak boleh. Dia duduk pejabat tu kat seru-serang semua. Dia digelisah. Sebab apa? Doa tak maya lagi. Dia bukan semata-mata doa tu. Doa ni kan dia murah rezeki kan. Rezeki Tuhan murah. Tapi dia ni seru-serang. Moga kalau dia zuhur boleh maya zuhur. Duduk 2 jam asar dah. Lepas maya asar 2 jam maghrib. Lepas maghrib isya. Apa isya tu kat dia tidur bangun awal pula. Nak munajat pada Allah. Subuh nak pergi zuhur tu lambat. Jadi masa tu banyak sangat kosong. Bila kosong dia tak gelisah dia. Lah kali maya Tuhan lah dia. Lepas maya 2 tak pada 2 tambah 2. Lepas 2 tak pada 2 buat 2 ni. Tak pada 2 dia tambah 2 8. Paling banyak Tuhan ni 8. Tu nak ayatnya orang yang dia dekat dengan Allah Ta'ala. Tuhan tarik dia. Hari jumpa aku. Akhir sekali rengeh dia.